Ismail, kita nak berbicara berkenaan dengan tak dapat tawaran ke IPT, jangan risau. Kita ada peluang kedua menanti anda. Jadi untuk membicarakan dengan perkara ini dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan, saya kenalkan tetamu di studio, Profesor Dr. Faizah Abdul Majid, merupakan Ketua Eksekutif Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional ISEP, Universiti Teknologi Merayu ITM, dan juga ditemani oleh Prof. Datuk Dr. Abdul Murad Ahmad, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif East West International College. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Dr. Faizah. Terima kasih Prof. Datuk Dr. Abdul Murad bersama kami pada pagi ini. Banyak perbahasan di media sosial berkenaan kemasukan melalui UPU. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang mendapat kursus pilihan, ada juga yang mendapat kursus yang bukan pilihan. Tetapi ditawarkan. Jadi untuk kita melihat ini, Prof. Dr. Faizah, pastinya pengambilan itu bersandarkan kepada merit, pointer, keputusan dan sebagainya. Cuma bila mereka yang tidak mendapat sama ada kursus pilihan atau langsung tidak ditawarkan ini, apa lagi pilihan lain yang ada? Sebab ramai yang bertanya, apakah perlu buat rayuan, ada saluran lain atau saluran terus yang boleh digunakan oleh bakal pelajar ini? Okey, terima kasih Ismail, terima kasih Raja Sofia, terima kasih kerana menjemput saya ke sesi pada pagi ini. Saya sungguh teruja sebenarnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bersama-sama sihat pada pagi ini, dapat kita sama-sama berada dalam program yang insya-Allah santai. Saya sangat teruja nak memaklumkan bahawa bagi anak saya pun seorang ibu, saya juga punya anak-anak yang lepasan SPM. Jadi jangan khawatir bagi mereka yang tidak mendapat peluang ke IPT kerana tidak dapat jurusan yang mereka pilih, ataupun kalau dapat tidak mendapat jurusan mereka pilih, ataupun ada juga yang tak dapat. Kita maklum lebih daripada 373,000 calon SPM tahun lepas dan hanya 200 lebih saja yang layak untuk memohon, dan daripada itu yang betul-betul UPU tawarkan hanyalah 153 ke 159,000 saja. Bermakna kurang daripada jumlah keseluruhan calon SPM yang dapat tempat di IPT. Jadi ke mana yang 100 lebih itu? Jadi di sini ISEP menawarkan berbagai program yang boleh anak-anak kita cuba, dan insya-Allah kalau pilihan program mereka itu, mereka boleh terus saja mohon daripada ISEP. Jadi di sinilah ISEP kita menawarkan program secara separuh masa. PJJ? Secara PJJ. Tapi kita panggil separuh masa tu, tapi memandangkan landscape pendidikan tinggi sekarang dah agak unik ya. Kita ada orang kata apa, secara learning management system kita secara blended learning, tidak perlu datang ke kampus setiap hari. Cuma perlu datang 2 minggu sekali. Tapi daripada Isnin ke Jumaat, selang 2 minggu itu, kuliah itu dijalankan secara atas talian melalui sistem LMS kita yang dikenali sebagai U-Future. Jadi anak-anak betul, lebih senang, lebih memudahkan. Jadi anak-anak ini insya-Allah, makna sekarang kan budak-budak kita ni dia zaman gig ni kan, gig industri ni, dia orang ni dah lepas SPM dah tahu nak bekerja, nak cari duit sendiri, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan lepaskan peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi, kerana masa hadapan kita tetap terjamin jika kita boleh segolong ijazah dalam tangan genggaman kita. Jadi ISEP memberikan peluang itu. Sekiranya tidak dapat peluang daripada UPU, kalau dapat pun tidak dapat bidang yang mereka ingini, datanglah ke ISEP. Walaupun tarikh tutup kita pada 6 hari bulan yang lepas, namun saya ada berita baik, saya war-warkan di sini, seluruh Malaysia, silakan ibu bapa kami melanjutkan permohonan sehingga ke 18 hari bulan ini. 21 hari bulan adalah hari pendaftaran besar-besaran untuk ISEP dan UiTM, maka tidak terlewat, sila hantar borang permohonan secara online. Layarilah website ISEP@UiTM dan di situ ada borang permohonan, bolehlah memohon insya-Allah. Ditawarkan untuk peringkat diploma dan ijazah. Kita ada diploma dan kita ada ijazah sarjana muda. Kita ada lebih 100 program UiTM yang kita tawarkan. ISEP ini adalah UiTM. Jadi di sini ada lebih 100 program yang kita tawarkan. Pilihlah bidang mana, namun haruslah menepati syarat kemasukan. Walaupun saya kata boleh je pilih mana-mana bidang, tapi tentulah sekali perlu menepati syarat kemasukan. Jadi berita syarat baik, syarat minimum insya-Allah. Dan di sini saya menyatakan ISEP ni lebih unik kerana kita fleksibel. Kita fleksibel kenapa ya? Sebab kelas kita tu bukan hari-hari. Jadi menyebabkan budak-budak kita ni boleh saja mencari pekerjaan. Kalau tidak pun mereka nak membuat pekerjaan lain pun dipersilakan. Namun kata apa, tanggungjawab sebagai pelajar itu
secara online. Dan kita jumpa 2 minggu sekali insya-Allah. Pensyarah yang terlibat juga adalah pensyarah UiTM yang mengajar di fakulti. Sama. Jadi mereka juga boleh berdamping dengan rakan-rakan yang mengambil secara sepenuh masa. Sebab orang kata apa, tugasan yang diberikan oleh pensyarah itu boleh melibatkan mereka berkomunikasi sesama pelajar di secara sepenuh masa dan juga secara separuh masa. Itulah uniknya ISEPS ini. Ini adalah orang kata apa, peluang kedua kepada mereka yang tidak dapat masuk UiTM secara terus melalui UPU. ISEPS ada. Pintu ISEPS sentiasa terbuka. Tidak melalui UPU, terus kepada ISEPS insya-Allah. Sehingga 18 Hingga 18 ini kami buka lagi insya-Allah. Okey, dan bila bercakap tadi berkenaan dengan program-program yang ditawarkan, bagaimana pemilihan yang sesuai untuk program-program khususnya di IPT ataupun di UiTM, ISEPS ini? Okey, kalau pemilihan tu saya sebagai ibu, saya bercakap ni pun bukan sebagai seorang ketua eksekutif ISEP, juga sebagai seorang ibu. Jadi kita boleh menasihatkan anak-anak kita lihat minat mereka. Tentu sekali kita tengok dia punya keputusan SPM. Kadang-kadang kalau angan-angan tinggi tapi keputusan SPM itu tidak menyokong syarat kemasukan itu. Ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri nanti feras pula kan. Jadi lihat syarat kemasukan, selepas itu tepuk dada tanya diri sendiri, apakah minat? Sebab nak bekerja ni dalam bidang ini. Nak bekerja dalam bidang ini sampailah kita umur 60 tahun kalau kerja dalam kerajaan sampai pencen. Dalam bidang yang kita ingin ceburi itu kena sesuai dengan personality. Kena sesuai dengan minat, sebab kita ni nak berkahwin dengan industri itu sampai bila-bila. Kita nak mendapatkan orang kata apa, pekerjaan ni untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Jadi rezeki yang kita nak bawa balik ke rumah tu mestilah rezeki yang halal, berpandukan pada kita ni minat kerja kita itu. Jadi kalau ada personality yang orang kata apa, sangat komunikatif, suka berjumpa orang, boleh lihat bidang-bidang daripada mas komunikasi, Maskom contohnya. I'm sure Raja Sufia dengan Ismail pun orang yang sebegitu. You have a very passionate about bidang ini kan. Tapi kalau minat sains dan teknologi, kita ada pelbagai bidang dalam sains dan teknologi. Begitu juga dengan bisnes dan pengurusan. Ada banyak program. Silakan. Prof Dr, kita akan sambung semula berkenaan penjelasan bidang-bidang itu. Kita beralih pada Prof Datuk pula. Kalau tidak mendapat ruang ke UPU dan sebagainya, masih ada jalan yang lain. Boleh ke Institut Pengajian Tinggi Swasta yang juga menawarkan bidang-bidang yang kompetitif, dan juga banyak lagi institusi pengajian lain. Di East West International College pastinya juga menawarkan bidang yang kompetitif. Jadi apa yang ditawarkan dan juga laluan yang lain yang boleh untuk dipilih oleh para pelajar ini, Prof Datuk? Terima kasih. Pihak East West International College, kita juga sebagai kolej bersekutu UiTM. Yang kita ada program kita sendiri sebagai kolej kan, tetapi kita dapat partnership dengan UiTM sebagai kolej-kolej bersekutu. Jadi di sini kita dapat membantu akses lagi pelajar-pelajar yang tak dapat masuk ke UiTM. Contohnya kota dah penuh. Katalah di UiTM kota diambil setahun 100 orang bahagian perhotelan. Dah penuh. Jadi tak dapat lagi masuk dah walaupun dia layak masuk UiTM. Di situlah peranan KKB, kita bagi peluang bagi mereka yang tak dapat masuk ke UiTM ni ambil program tu di tempat kita. Tetapi program tu semua dimoderate dan dijalankan mengikut kualiti yang ditetapkan oleh UiTM. The degree ataupun the diploma is conferred by UiTM? No, diploma tu di-offer oleh UiTM. UiTM-nya diploma, kita franchise. Jadi kalau yang paling senang saya nak kata sekarang ni macam kita ambil belajar sekolah lah. Kita sekolah seluruh Malaysia. Tapi sijil pelajaran Malaysia tu tak dibuat oleh sekolah tu, dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Sama jugalah. Mereka belajar di kolej-kolej bersekutu UiTM, tetapi sijil, convocation, curriculum semua kita buat mengikut UiTM punya kehendak. Apa bidang-bidang yang ditawarkan? Setakat ini sebab kolej saya banyak ni fokus bidang hospitality, bahagian perhotelan. Jadi contoh baik, kita ada 5 program lah. Perhotelan, perbankan daripada UiTM, office management dan business. Tapi contoh yang saya bagi yang cantik adalah bahagian perhotelan. Diploma perhotelan. Pihak UiTM, fakulti perhotelannya di Terengganu. Jadi kadang-kadang anak-anak ni yang nak masuk ni nak pergi jauh susah. Jadi saya di Seremban. Jadi ni Klang Valley ni anak-anak yang tak nak ni pergi jauh tu dia akan pilih belajar ke tempat saya. Ini contoh yang baik, kita dapat bagi bantu akses pada mereka yang
tak nak pergi ke jauh ataupun kota tadi dah penuh pula dengan UiTM tadi. Itu contohnya ni kita punya collaboration yang bermanfaat pada pihak UiTM dan juga pada akses pada pelajar-pelajar tadi. Ya, kandungan modul pembelajaran masih sama. Degree dan diploma itu masih sama, cuma tempat pembelajarannya saja yang berbeza. Itu je perbezaannya. Okey. Dan bila bercakap tentang ialah pelbagai bidang ataupun program yang telah pun ditawarkan. Jadi untuk ketika ini antara bidang pengajian yang mendapat tempat ataupun memenuhi pasaran, apakah antaranya? Okey, terima kasih Raja Sofia. Bila baru-baru ni kita masih lagi menerima permohonan dan di UiTM ni kita ada bahagian pengawalan pelajar dan ISEP memang bekerja rapat dengan bahagian pengawalan pelajar. Kita melihat BPP akan mengambil tanggungjawab menjaga pelajar sepenuh masa. Tapi mereka juga membantu kami untuk pelajar separuh masa. Jadi kita lihat lambakan permohonan itu banyak dalam bidang-bidang tertentu. Kadang-kadang memang betul kata Datuk tadi, tidak semua fakulti dapat ambil ke semua permohonan walaupun layak. Jadi di sinilah ISEP memegang peranan, begitu juga dengan kolej-kolej bersekutu UiTM. Jadi antara programnya Fakulti Pengurusan Perniagaan memang popular. Memang popular pengurusan perniagaan, human resource management, pengurusan sumber manusia sangat popular. Begitu juga dalam bidang-bidang seperti informasi teknologi maklumat sangat popular. Jangan terlupa law, undang-undang. Itu oversubscribe. Memang top. Saya tak boleh tinggal ini. Perakaunan. Diploma perakaunan, ijazah sarjana muda perakaunan juga selalu top. Memang orang kata melebihi daripada yang boleh kita tampung. Tapi saya tak risau. ISEP ada, PKB ada. Kalau fakulti tak muat, saya kata muat tu contoh fakulti ini setiap semester mereka ada peluncuran. Peluncuran mereka contoh mereka boleh ambil 100 orang saja ataupun 150 orang saja pelajar baru bagi setiap semester. Tapi yang layak 300 orang. Maka lagi 200, lagi 150 tu lagi mana? Inilah kita kata ISEP kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Itu yang kata kalau tak dapat jangan risau. ISEP ada, KKB pun ada. Dan menariknya KKB kita ni seluruh Malaysia. Termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi sekiranya ada anak-anak Sabah Sarawak, mungkin ibu bapa agak sukar nak hantar anak tu ke Semenanjung, kita ada KKB kita di Sabah dan Sarawak. Begitu juga ISEP. ISEP juga menawarkan program-program kita di seluruh Malaysia. So katakanlah mereka dapat tawaran, tapi tawarannya adalah di salah satu negeri di Semenanjung. Tapi parents saya kata, saya nak anak saya ini berada di Kuching juga. Jangan risau, ISEP ada di Kuching. ISEP juga ada KKB di Kuching. Tapi melalui ISEP. Kalau dengan bahagian pelajar sepenuh masa UiTM tu agak katakan sukar nak tukar. Selalunya memang sukar nak tukar lah sebab kita banyak orang kata constraint yang kita fikirkan. Bila seorang pelajar minta tukar, katakan dia dapat di Pulau Pinang, tapi dia tak nak ke Pulau Pinang, dia nak ke Sabah contoh, dia orang Sabah. Jadi di situ agak sukar UiTM nak menyusun sebab kita memikirkan dari segi logistik. Ada sebab kenapa mereka dapat di Pulau Pinang itu. Namun jangan khawatir, UiTM ada ISEP. Jadi itu antara pilihan lainnya. Itu antara pilihannya. Prof Datuk, untuk terakhirnya bagi memilih bidang-bidang pengajian ini, apa yang boleh dinasihatkan dan juga Prof Datuk pengalaman yang cukup luas dalam industri dan juga bidang pendidikan akademik ini. Jadi apa mungkin titipan nasihat buat para pelajar yang tidak dapat tetapi ingin melanjutkan pengajaran dengan menggunakan saluran yang berbeza? Datuk. Ya, saya suka proposekan kepada dia ni kalau ambil program yang senang dapat kerja. Tak guna dia lulus tapi kerja nak tunggu 6 bulan, setahun baru dapat. Jadi program-program yang saya buat, terutamanya program UiTM ni, saya promokan mereka buat program diploma perhotelan. Sebab diploma perhotelan ni ada pula uniknya yang dengan pihak UiTM ni dia panggil program belajar sambil kerja, work based learning. Artinya dia tak belajar 2 tahun setengah kat kita, dia belajar cuma setahun setengah. Setahun tu dia dah masuk ke industri. Dah masuk ke industri tu saya dapatkan yang partner hotel dengan saya ni 4 kali berbintang dan minimum mesti bayar student saya ni 6 ke 700 sebulan. Termasuk free lodging, free apa semua lagi lah. Jadi mereka ni dah setahun akan di pihak industri
Dan kemungkinan besar pihak hotel dia akan terus ambil mereka kerja. Jadi kalau kadang kerajaan tanya, ni student dah habis belajar, berapa lama dapat kerja? Saya kata student saya sebelum habis belajar dapat kerja. Itulah yang saya cadangkan, mereka ambil program yang senang dapat kerja. Pantas. Ya. Okay. Memilih itu juga perlu bijak. Betul. Dan juga untuk merencana perjalanan masa hadapan. ISEPS UiTM menyediakan pilihan untuk mereka yang mungkin menginginkan pilihan alternatif kepada pilihan kontemporari ataupun pilihan mainstream pada ketika ini. Terima kasih Prof Dr. Faizah dan juga Prof Datuk Dr. Abdul Murad bersama dengan kami buat pilihan dengan bijak, dan kita ucapkan selamat menuju jaya kepada bakal pelajar dan juga graduan di Institut Pengajian Tinggi, insya-Allah. Ya, jangan risau, masih ada pilihan, dan juga ISEP juga masih bagi peluang pada anda yang ingin mendaftar sehingga 18 September nanti. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua-duanya.